Assalamualaikum. Jom kita buat algebra dan seperti biasa kita mulakan soalan yang mudah dulu. 3y kuasa 5 tolak 6y kuasa 5. Okey, jadi kalau macam ni kita kena perhatikan apa untuk tambah tolak. Pertama sekali ialah sama jenis dan yang kedua sama kuasa. Okey, jadi tengok sini. Okey, tengok unknown dia iaitu y. Yang y okey sama jenis y. Sama kuasa ke tak, kita tengok y kuasa 5, y kuasa 5. Okey, jadi sama kuasa. Jadi kita boleh tolak 3 tolak 6 dapatlah negatif 3. 3 lepas tu y kuasa 5, y kuasa 5, y kuasa 5. Okey, settle. Okey, lepas tu kita buat yang lain. Contoh 7 yk kuasa 2 tambah yk kuasa 2. Okey, dan seperti biasa kita buat macam tadi juga. Okey, y k k. Okey, sama jenis. Okey, y kuasa 1, y kuasa 1, k kuasa 2, k kuasa 2. Okey, sama jenis dan sama kuasa. Jadi kita boleh tambah. Jadi okey, cumanya ini tak ada nombor. Kalau tak ada nombor maksud dia apa? Maksud dia 1. Okey, maksud dia 1. Cuma biasa orang tak tulis lah. Okey, 7 tambah 1 dapatlah 8. Okey, y kuasa 1 dan k kuasa 2. Tulis dia balik. Okey, settle. Okey, seterusnya. Okey, negatif 2 y kuasa 2k tolak dengan 5 ky kuasa 2. Okey, jadi macam tadi juga. Okey, y k dan k. Ky kuasa 2, y sini pun kuasa 2, k kuasa 1, k sini pun kuasa 1. Okey, jadi sama jenis dan sama kuasa. Jadi kita boleh tolak. Jadi negatif 2 tolak 5 kita dapat negatif 7. Okey, tengok sini walaupun dia kedudukan dia tak sama macam yang atas ni yk, sini yk ni ky, tapi dia sama. Okey, kedudukan dia tak sama, dia tak kisah sebenarnya asalkan dia punya jenis dan kuasa dia sama. Jadi boleh tulis y kuasa 2 k ataupun boleh juga tulis negatif 7 k y kuasa 2. Mana-mana pun betul. Okey, settle. Okey, soalan seterusnya ialah okey, bagian awal. Okey, 5y okey, 5y kuasa 3 tambah 4y kuasa 3 tolak 8y kuasa 3. Okey, baik. Kalau ada 3 macam mana? Lebih daripada 2. Kita macam biasa juga tengok y. Okey, settle. Sama jenis. Sama kuasa ke tak? Y kuasa 3, y kuasa 3, y kuasa 3. Okey. Jadi sama jenis dan semua kuasa. Boleh terus buat 5 tambah 4 9, 9 tolak 8 dapat 1. Okey, jadi y kuasa 3. Okey, nak tulis 1 pun tak ada masalah, tak nak tulis pun tak apa. Sebab kalau tak ada nombor, dia automatik kita faham dia 1. Okey, settle. Okey, lepas tu dan kita tengok bahagian ni. Okey, macam ni kalau dia ada satu keadaan dia boleh wujud cuma dia tak ada tambah atau tolak. Okey, contoh dia macam ni. Okey, 3y tambah 4. Okey, dia boleh wujud cuma dia tak ada tambah sebab sini ada y, sini tak ada y. Jadi biar macam ni je lah. Okey, ataupun 3y tambah 4k. Okey, yang ni dia boleh wujud cuma dia tak boleh tambah sebab sini y, sini k. Dia tak sama jenis. Okey. Ataupun jenis macam ni. 3y kuasa 2 tambah 4y. Okey, tengok sini y, sini pun y. Cuma sini y kuasa 2, sini y kuasa 1. Okey, sebab tak ada nombor maksudnya 1 lah. Jadi y kuasa 1. Jadi dia tak sama kuasa lah pula. Okey, settle. Okey, ataupun yang macam ni. 3y kuasa 2 tambah 4y kuasa 2. 4k kuasa 2. Sorry. Okey, ini walaupun sama kuasa tapi jenis dia tak sama. Jenis tak sama sebab sini y, sini k. Okey, settle. Okey, lepas tu apa lagi? Lepas tu itu juga. Okey. Okay, ingat yang paling penting untuk tambah tolak dia mesti sama jenis dan sama kuasa. Okey, settle. Okey, jadi kita pergi ke bahagian yang ni. Okey. Macam mana kalau
Okey, 2y tambah 4 tambah 4y tambah 3. Kita tengok sini. Sini y kuasa 1, y kuasa 1. Okey, sama jenis dan sama kuasa. Tapi sini tak ada. Okey, tak ada apa-apa. Jadi kita asingkan terus. Kita buat yang bahagian ni sahaja. Jadi boleh tambahlah untuk ni sebab dia sama kuasa dan sama jenis. Jadi 2 tambah 4 dapat 6. Y kuasa 1, y kuasa 1, y kuasa 1. Jadi ini bawa je ke bawah tambah 3. Itu sahaja, settle masalah. Okey. Okay, contoh lain. 3k tolak 8k tambah 6. Okey, cuma sama juga. Okey, sini k kuasa 1, k kuasa 1. Okey, sama jenis dan sama kuasa. Tapi ini tiba-tiba lain. Jadi kita asingkan. Buat ini sahaja. Jadi 3 tolak 8 dapatlah negatif 5. K1, K1 dan K1 lah. Sini bawa je ke bawah. Settle masalah. Okey, contoh lain. Okey, contoh lain ialah yang ni. 6y tambah y tambah 7. Okey, macam tadi juga. Tengok y kuasa 1, y kuasa 1. Sama jenis dan sama kuasa. Jadi, buat ini sahaja sebab ini tak ada apa-apa. Okey. Jadi, 6 tambah 1 dapatlah 7. Y tambah 7. Okey, lepas tu biar je. Okey, itu sebab ini jawapan dia. Okey, seterusnya. Contoh lain ialah 3. Oh, nak habis tak buat pula. Tengok sama sekejap. 3y kuasa 2 tambah 4y kuasa 2 tambah 5. Okey, jadi macam tadi juga. Okey, sini y okay, sama jenis. Y kuasa 2, y kuasa 2 dan sama kuasa. Yang ni pula tak ada apa-apa kan. Jadi kita abaikan je lah ni. Kita buat ni sahaja. Jadi 3 tambah 4 dapatlah 7. Y kuasa 2 tambah 5. Okey, settle. Okey, ataupun yang jenis macam ni contoh 6y kuasa 2 tambah 7y tambah 3y. Okey, ini y kuasa 2. Okey, tapi sini y kuasa 1, y kuasa 1. Jadi kita asingkan buat yang bahagian ini sahaja. Jadi positif 7 tambah 3 dapatlah positif 10y. Ini bawa je ke bawah. Okey, faham? Okey, settle. Okey. Okey, contoh lain ialah macam 7 tolak 3y tolak 4y. Okey, jadi tengok sini. Sini tak ada apa-apa kan. Okey, sini tak ada apa-apa. Tapi sini y kuasa 1, y kuasa 1. Jadi sama jenis dan sama kuasa. Jadi buat yang ini. Okey. Ingat, bawa sekali dua simbol ni. Simbol tepi ni. Okey, jadi negatif 3 tolak 4 dapatlah negatif 7y. Ini bawa je ke bawah. Okey, faham kan? Okey, rasa sakit itu dahulu untuk kelas kita ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe dan kelas BM.